tuan-tuan, haula, puak-puak ni kadang-kadang kita pelat. Bila dia ajak kita kepada fiqh, dia kata apa? Kita nak ikut imam-imam mazhab. Mereka lah para imam salaf. Bila kita tanya mana dalil dalam satu-satu masalah, mereka kata para imam tidak akan bercakap tanpa dalil. Walaupun dalil tu kita tak faham, walaupun dalil tu kita tak jumpa, cukuplah kita taklid Imam Syafi'i, kita taklid Imam Abu Hanifah, kita taklid Imam Ahmad, kita taklid Imam Malik. Tapi bila datang benda-benda yang bersifat akidah macam ni, bila kita kata salaf kata, tak boleh, kita kena tahu dalil mana salaf guna. Nampak tak? Dalil mana salaf guna? Tuan-tuan, ijma' ni, bila benda ada nama ijma', kita tak perlu tanya dalil, kita terima je lah. Sebab sekurang-kurangnya apabila Allah tanya kita pada hari kiamat, kenapa kamu cakap sedemikian? Kami cakap sebab para imam yang engkau telah lantik mereka, engkau telah bagi, engkau telah jadikan mereka ini sebagai pemelihara wahyu di bumi, yang kamu jadikan mereka sebagai ikutan, qudwah. Manusia ikut mereka dalam bab fiqh, manusia ikut mereka dalam bab i'tiqad. Mereka cakap macam tu, dan kau kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka kami ikut je lah. Betul tak tuan-tuan? Bas, dia. Kemudian Nabi SAW datang bertemu dengan aku, dan aku sedang cakap dalam diri aku. Tengok, aqulu fi nafsi. Dia bila benda kalam bukan hakiki tuan-tuan, biasanya akan sebut di dalam diri aku. Kalau kalam, percakapan yang hakiki, mesti ada suara dia dengari. Kalau tidak dikira sebagai bercakap. Kan tuan-tuan semayang kan, orang kata Fatihah ni kan rukun qauli. Kalau tuan-tuan duduk Allahu Akbar, tuan-tuan baca dalam hati. Tuan-tuan dikira baca ke tak dikira baca? Tak ada. Kalau tuan-tuan nak ceraikan isteri, la qaddarallah, sejuta kali tuan-tuan sebut dalam hati, aku nak cerai, aku cerai. Dikira sebagai cerai ke tak? Sebab dia tak lafaz. Jadi ini aqulu fi nafsi, aku sebut dalam hati aku. Jadi kalau kalam bukan hakiki yang didengari, akan disebut di dalam diri aku. Nampak tak tuan-tuan? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, kemampuan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda, wahai Abdullah bin Qais. Siapa dia ni Abdullah bin Qais? Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bersabda, sebutlah la haula wala quwwata illa billah, iaitu perbanyakkanlah sebut la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Zikir tersebut, ucapan tersebut adalah salah satu perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga. Ataupun perawi kata, Nabi SAW bersabda, hendakkah aku tunjuk kepada engkau kepada satu perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga, iaitu la haula wala quwwata illa billah. Nampak tak tuan-tuan? Maksudnya pahala daripada zikir tersebut akan dapat pahala yang besar dalam syurga nanti. Wa bi qala hadatsana Yahya bin Sulaiman qala hadatsani Ibn Wahb qala akhbarani Amr an Yazid an Abi al-Khair annahu sami'a Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li min 'indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. As-Siddiq al-Akbar Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ajarlah kepada aku satu doa untuk aku berdoa dengan doa tersebut di dalam solatku. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Bakar, sebutlah, wahai Allah, Allahumma, wahai Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsira, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku dengan kezaliman yang banyak. Dalam setengah riwayat zulman kabira, iaitu dengan kezaliman yang besar. Dan sesungguhnya tidak ada yang boleh mengampunkan dosa-dosa kecuali Engkau, wahai Allah. Maka ampunkanlah untuk aku, ataupun ampunkanlah aku dengan satu keampunan daripadamu. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan yang Maha Pengasih. Dia punya kaitan hadis ini dengan tajuk bab ialah bila berdoa,
terutamanya la tajhad bisalati, katakan dalam ayat Quran, jangan engkau macam baca kuat sangat, dan janganlah kamu baca terlalu slow. Jadi kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu dia baca pertengahan. Tak. Kalau kita ni tuan-tuan pertengahan duduk dalam satu kawasan, kita tak dengar dah. Katakan Abu Bakar radhiyallahu anhu solat kat sana. Kalau dia baca terlalu slow, kita tak dengar. Terlalu kuat mungkinlah kita dengar, tapi kalau pertengahan kita tak dengar juga, tetapi Allah SWT akan dengar. Nampak tak? Allah Subhanahu Wa Taala akan dengar. Dan insyaallah wa bi qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala annahu qala hadatsani Urwa anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha haddathathu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Jibril alaihi salam nadani qala inna Allah qad sami'a qawla qaumika wa ma raddu 'alaik. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril telah memanggilku dan dia telah berkata, sesungguhnya Allah SWT telah mendengar apa yang diucapkan oleh engkau dan apa yang mereka cakap kepada engkau. Balasan mereka kepada engkau apabila kamu mengajak mereka kepada mentauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Bab qaulillahi ta'ala qul huwal qadir, bab firman Allah Subhanahu wa taala, sebutlah wahai Muhammad sesungguhnya dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Jadi Al-Qadir isim, nama bagi Allah, menunjukkan kepada zat, dan dalam masa yang sama menunjukkan kepada sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa bi qala hadatsani Ibrahim bin al-Mundhir qala hadatsana Ma'in bin Isa qala hadatsana Abdul Rahman bin Abi al-Mawali qala sami'tu Muhammad bin al-Munkadir yuhaddithu Abdullah bin al-Hasan yaqul akhbarani Jabir bin Abdullah as-Salami radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu al-istikharata في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. Tuan-tuan, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajar para sahabatnya al-istikharah, iaitu meminta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala pada setiap urusan, fil umuri kulliha, pada setiap urusan. Nak beli iPhone, istikharah. Nak sambung belajar, sepatutnya tak payah istikharah lah, cuma kena istikharah tempat mana nak pergi. Sambung belajar benda baik, istikharah apa-apa. Cumanya kat mana nak pergi, nak belajar bidang apa, nampak tak? Itu istikharah lah. Yu'allimu ashabahu al-istikharata fil umuri kulliha. Baginda Nabi SAW mengajar para sahabat untuk istikharah pada setiap urusan. Sebagaimana baginda Nabi SAW mengajar mereka surah daripada Al-Quran. Nabi SAW bila tunggu wahyu, mestilah Nabi akan sampaikan. Betul tak? Nabi akan panggil sahabat, wahyu telah turun, Nabi akan sampaikan, Nabi akan terangkan. Bersungguhnya Nabi sampaikan wahyu kepada para sahabat. Begitulah juga bersungguhnya Nabi SAW memberi peringatan kepada para sahabat supaya apa tuan-tuan? Supaya mereka melakukan istikharah, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala sebelum melakukan sesuatu perkara. Cuma kebanyakan daripada kita tak hafal doa ni. Boleh tak kita istikharah, kita reka ayat kita sendiri? Itu satu soalan yang saya tak pernah ada jawapan sampai sekarang. Nak hafal ni panjang ni tuan-tuan, bukan senang nak hafal ni. Jadi orang yang mampu dia hafal lah, dan dia kena faham lah apa yang dia hafal tu. Tapi saya rasa tak ada masalah kalau kita faham isi kandungan hadis ni, dan bila kita istikharah kita guna bahasa kita sendiri. Betul tak?
Sebab ramai je kawan-kawan cakap dia tak solat istikharah sebab doa ni payah nak hafal. Wallahu alam.